Reversal tu apa? Okey, reversal ni pula ialah counter ataupun trend dia tengah menurun dan kembali nak menaik semula lah. So selalunya pelabur ataupun trader akan cari juga counter-counter yang macam ni kan, trend yang macam ni, trend reversal untuk nak buat pembelian yang rendah pada waktu tu lah, untuk nak dapatkan keuntungan, untuk nak maksimalkan keuntungan juga. Reverse buat apa? Ke sini. Tengok ni. Mai. Sini. Ni. Oh, ni lah reversalnya Ya. So maknanya dia dah turun, nampak? Dia dah turun, kemudian dia naik balik. Sama lah ni turun, naik balik. Ni turun, naik balik. So masa dia nak naik balik ni kita panggil sebagai reversals. Jadi dalam kelas saya ada satu rahsia yang student saya pelajari untuk nak dapatkan benefit daripada counter reversal ni. Stop. Macam mana nak stop? Daftar link dekat saya punya bio. Sekarang dah betul.